Genji air mawar ni. Pengantin tak mayang. Dah mari juru makeup pukul 11 makeup. Nak naik atas pelamin pukul 2. Faham? Dulu mak andang, dan ni abang andang. Lembut gitu. Kita kata dah harang dak tu. Orang lelaki yang pergi solek muka anak mu tu dah harang dak tu. Dia kata tak apa, pasal dia orang lembut. Lembut dak keras lagi. Faham tak? Kan dia keras kan? Nampak? Siap pukul 1:30 muka tebal 2 inci makeup. Dah duduk atas pelamin. Allahu Akbar. Mari ilham daripada malaikat. Semayang zuhur lagu mana tu? Faham? Syaitan masuk celah. Bukan selalu tinggal, sekali seumur hidup. Puan pun beres. Faham? Dok semayang. Pengantin laki-laki pun dok semayang. Siap dengan kerih ni. Pengantin laki-laki kerih, panah, kapok. Faham? Nak tu cukup lekat. Syariat tak cukup lekat. Dia dah apa ni? Guna kosong itu. Tubik dah pengantin nak duduk atas pelamin. Mak anda kata, keri mana keri? Tak apa lah, tak ada apa lah. Tak boleh, kena ada keri. Jangan lock lidah gitu, ambil pinjang boh sini. Nah, mesti sempurna. Hak agama, tak apa, guna-guna pun. Habis syariat. Lepas tu nak masuk syurga Firdaus, mabuk ke apa? Nah, dah semayang, siapa ke orang bangsa? Satu waktu tinggal, 6,000 tahun bakar dalam api neraka. Syaitan kata bukan sokmo, sekali-sekali. Kahwin kan, beres ha? Jangan awak lebah dengan bos. Dak semayang. Pukul 5 ada lagi orang mari. Pak jenis baju dah tukar, dak semayang lagi. Nak, mari wakil rakyat genji air mawar. Patut jangan genji air mawar pasal dak semayang. Hidup belakang sikit kecing, genji air kecing. Pasal apa dak semayang? Takkan nak genji air mawar. Genji air kecingnya, betul tak? Tu rengang di akhirat masuk neraka sakor, dak semayang. Nah, siap silap deng depan pengantin. Tak usah silap, tumbuk pengantinnya. Jek atas tekok wak macam Jek Lee tu. Dah guna bahan pengantin, dak semayang. Saya guru silap. Mana apa betul? Bukan salah buat, jangan sampai mengatasi syariat.